Tahun 2019, Amir, seorang pelajar universiti, baru sahaja berpindah ke sebuah rumah sewa murah di pinggir bandar. Rumah itu agak usang tapi berdekatan dengan kampus. Pemilik rumah, seorang wanita tua, hanya berkata ringkas ketika menyerahkan kunci. Kalau dengar apa-apa waktu malam, jangan tegur. Amir anggap itu cuma gurauan orang tua. Malam pertama, semuanya tenang. Tapi bila masuk malam kedua, sekitar jam 2 pagi, Amir terjaga sebab terdengar bunyi loceng kecil berdenting dari dapur. Dia bangun, buka pintu bilik, lampu dapur menyala sendiri. Dia jalan perlahan ke arah dapur. Tiada siapa. Tapi di atas lantai ada lingkaran kapur putih seolah-olah ada orang buat upacara pemujaan. Di tengah-tengah lingkaran tu ada seikat rambut manusia. Esoknya dia tanya jiran sebelah tentang rumah tu. Jiran tu hanya pandang muka Amir dan berkata, "Kamu duduk rumah bomoh hitam ya? Rumah tu dah lama kosong. Dulu dia bomoh ilmu hitam. Bila dia mati terbakar dalam bilik tu, tak siapa nak sewa sampai sekarang." Malam ketiga, gangguan makin teruk. Pintu dan tingkap terhempas sendiri. Dalam bilik Amir, cermin tiba-tiba retak membentuk wajah lelaki tua bermata merah. Wajah itu bisik, "Kau tak patut masuk rumah aku." Amir cuba keluar rumah tapi pintu utama tak boleh dibuka walaupun dikunci biasa. Tiba-tiba, suara tangisan kedengaran dari loteng. Bila Amir naik dan buka pintu loteng, dia nampak patung-patung kain lusuh tergantung dari siling. Semuanya ada wajah manusia sebenar. Salah satu patung tu gerak sendiri dan suaranya serak berkata, Ganti tempat aku." Amir terus azan sekuat hati. Patung-patung itu jerit kesakitan dan rumah tiba-tiba bergegar. Dalam keadaan kelam kabut, dia lari keluar ikut tingkap dapur yang terbuka. Selepas itu, Amir berpindah dan tak pernah jejak ke rumah tu lagi. Kata orang, rumah tu kini ditutup dengan papan kayu dan tiada siapa berani rapat. Tapi jiran-jiran masih dengar loceng kecil berdenting setiap malam tepat jam 2 pagi. Dan kalau kau dengar bunyi itu, ingat pesan nenek tua tu, jangan tegur,